Hai, ini Prakash Gaura, pakar bedah vaskular di Apollo Health City, Hyderabad. Jadi, indikasi untuk memakai stoking mampatan boleh dibahagikan kepada pencegahan dan rawatan atau terapeutik. Pesakit yang bekerja dalam bidang yang melibatkan berdiri lama, duduk lama atau berjalan dan mengembara secara berlebihan perlu memakai stoking mampatan secara pencegahan. Stoking ini boleh jadi kelas 1 iaitu tekanan yang lebih rendah atau ia boleh menjadi stoking pencegahan trombosis vena dalam. Beralih kepada terapeutik, pesakit yang berisiko mengalami simptom berkaitan vena varikos atau berisiko mendapat limfedema pada peringkat awal, pesakit-pesakit ini perlu dirawat secara terapeutik. Terutamanya dalam penyakit vena, pesakit yang mempunyai vena varikos yang kelihatan atau simptom awal seperti sakit, ketidakselesaan di kaki, apabila berdiri lama boleh dirawat pada peringkat awal dengan stoking mampatan iaitu kelas 2. Pesakit dengan limfedema juga boleh dirawat pada peringkat awal rawatan mereka. Yang paling penting adalah stoking mampatan, di mana apabila kita menggunakan stoking mampatan yang lebih tinggi seperti stoking mampatan kelas 3,